Mak ayah Dika baik Dari mana Dika tahu? Nampak dari mukanya. Dika tak tahu setiap hari aku kena terajang. Tak ada pun badan Dika bengkak-bengkak. Oh Zara! Yo! Dika kemana ke baju? Aku pijak di kau kan? Dengar tu. Aku tu hapit telinga di kau kan? Aku patah-patah leher di kau kan? Kau bengkok, kau tahu di kau kan? Dengar tu mak aku nak dipatah leherku. Mak Dika banyak cakap. Dika ni apa sedih? Sedih nama bapak aku. Emang bapak dia orang apa? Bapak aku banyak dosa. Dia ni apa? Dosa pertama, nyabu. Kedua, main slot. Habis tu mencuri sawit pula. Sabarlah Sipa, untung-untung ayah kau berubah bulan puasa ni. Entahlah. Kalau awak marah-marah, awak batal tak puasa? Tak boleh, kalau puasa tak boleh marah. Kita ada sabar. Puasa tu bukan hanya menahan dapur. Semua ditahan. Tak boleh bengis, tak boleh marah. Bang, Ha. ikan ni nak dimasak apa ni? Beban masak ikan pun tak dapat. Umban pagi ikan tengah mampus. Nak masak tak usah. Bodoh dah mampus. Kata bapak tak boleh marah. Itu bapak contoh. Itu contoh yang tak boleh dibuat. Tak boleh marah belum puasa. Itu bapak marah, itu contoh. Kau puasa, Kir? Aku puasa lah. Orang tu tanya Zakir lah, bukan Dikau. Jangankan sekarang. Dah tua besok pun aku puasa. Mak, keren ke, Kir? Aku puasa dapat hadiah dari mak kami. Minggu dapat? Dapat lah! Aku kena beli sepeda kalau puasa. Sepeda aku kena beli gerobak lagi. Aku kena beli odong-odong. Kalau aku kena belikan Honda lagi. Aku kalau habis puasa kena beli kebun sawit. Untuk juga kita puasa Zara, Zakir, Indah. Kata Miko nak makan tadi. Itu dah siap dah pergi makan? Sipa, bapak Dikau ada kebun sawit? Adalah banyak. Berapa kilo? 1 ton. Mak, belah banyak ah. Bapak Dikau, Kir? Bapak kami tak ada kebun, sebatang haram. Bapak Dikau semalam bawa sawit. Bapak kami setiap hari panen sawit. Setiap hari kebun tak ada. Bapak kami mencuri sawit orang beli sabu. Kasihan dia lo. Tak lama lagi kita puasa sedap Miku buat kuih. Tidak, kami buat puasa. Usah sebut puasa, gamang aku. Apalah gamang bodoh dengan ni, orang sedap suka. Asal bulan puasa, aku ginso. Kau tak pernah puasa Sekali haram tak pernah. tak marah bapak Dikau. Apa nak marah? Bapak kami tak puasa. Ngapalah ngentam tak puasa? Bapak aku penyabu. Meslet pula tu. Walaupun bapak Dikau macam gitu, tapi Dikau harus puasa lah. Macam mana nak puasa? Dia tak kasih contoh. Ajak juga Dikau kira. Lepas tu, kerja je. Mencuri sawit. Teruk batal bapak Dikau Yang sedapnya kami kena tampar kalau tak puasa. Sementara dia je tak puasa. Dah lah, berdosa membuat orang tua. Ya tengok dia Kalau bapak Dikau macam mana Zara? Bapak kami baik, alim. Untunglah Dikau dapat bapak baik. Budak tadi tu anak siapa? Bapak dia nyabu. Siapa bapak dia? Dia tu adik aku lah. Adik Dikau. Satu mak satu ayah. Dua beradik betul? Itu ngapa bergambat? Aku lari berambus dari rumah. Ayah apa pasal? Aku mencuri duit ayah aku. Parah Dikau ni, apa nyuri tak boleh. Ayah aku kalau punya duit dia main slot. Rosak betul ayah Dikau Kalau mak ayah Dikau main seluk, umpankan Dikau laut. Tak boleh cakap gitu doh, berdosa. Dia orang tua kita juga. Jadi mana duit yang Dikau curi tu? Ni, ada lah. Dalam bocek. Kita bagi yuk. Yuk, boleh juga ni, boleh juga. Kita bagi 3 yuk. Ayo.